Ramai orang mahu IQ tinggi kerana mereka fikir lebih bijak bermaksud lebih bahagia. Tapi, adakah ia benar? IQ bukan ukuran nilai manusia. IQ cuma mengukur seberapa pantas otak mengenal pola, menyelesaikan masalah dan memproses maklumat. Ada yang cepat nampak jawapan, ada yang lambat. Namun, hidup ini bukanlah peperiksaan di sekolah. Ujian IQ juga penuh tipu helah. Otak manusia suka jalan pintas. Nampak jawapan pada awalnya, terus percaya. Kadang-kadang, jawapan mudah terlihat susah. Ada jawapan yang jelas dikaburkan oleh egonya. Musuh terbesar manusia bukanlah soalan itu, tetapi fikiran dan emosinya sendiri. Jika IQ seseorang melebihi 130, mereka sering cepat faham sesuatu, nampak kelemahan sistem, lihat masa depan lebih awal. Tetapi, mereka juga cepat mudah bosan, terlalu banyak berfikir dan penat dengan perkara remeh. Orang kagum pada kepintarannya, tetapi tidak nampak beban di belakangnya. Dalam percintaan, insan IQ tinggi mahu hubungan yang jujur, mendalam, bukan permainan emosi. Tetapi kadang-kadang sukar menunjukkan perasaan. Dalam sudut kerja, mereka cepat nampak kebodohan sistem. Tetapi dunia pekerjaan, insan yang nampak kebenaran itu adalah masalah. Dalam keuangan, mereka boleh jadi sangat bijak, namun boleh juga musnah kerana terlalu yakin. Ramai manusia IQ tinggi kelihatan pendiam, bukan kerana sombong, tetapi kerana terlalu banyak pemikiran berlaku dalam kepala mereka. Ramai nampak mereka pelik, kerana cara fikir mereka tidak lurus seperti orang lain. Ramai nampak mereka lonely, kerana dia sukar mencari jiwa yang benar-benar memahami. Maka, kita harus ingat, IQ tinggi bukan tiket kejayaan. Ramai genius tewas dengan ego, malas dan emosi sendiri. Sedangkan orang biasa yang konsisten, disiplin, tenang, sering menang dalam diam. Jadi, apa guna otak laju dan bijak jika hidup masih di situ? Kerana terlalu banyak untuk difikirkan.